Faham. Salah kata dia tu adalah pilihan. Bukan tu. Sebab tu aku kata, kau pilih, kau nak mati macam mana. Faham. Dia macam kita bincang tadi lah, off record tadi. Kalau orang cakap, aku sebenarnya satu benda aku pantang dalam hidup adalah apa? Orang yang menggunakan agama untuk menutup kemalasan. Keluar balik bang ni. Ya, kau faham maksud aku? Faham. Tapi masalahnya, ni dah jadi. Kan orang cakap, bang, kita kat dunia ni kalau kita kaya, banyak harta nak kena hisap pergi akhirat. Betul. Tapi at least kaya kan? At least kaya. At least pernah kaya. Pernah. Kalau dia tak nak kaya, kenapa dia tak nak bagi kaya dekat kita? Tu. Kalau kau rasa kau cukup kaya, bagilah kat aku. Dah bosan jadi kaya kan? Bagi betul. Kat kita. Kita yang tak cukup kaya lagi. Betul. Sebab tu aku cakap. Benda tu ironik tau. Kadang-kadang orang rasa, tak apalah. Kadang-kadang aku paling pantang gila dengar. Aku macam kalau macam ni baik aku bakar rumah dia kalau cakap macam ni kan. Sebab dia kat macam ni kan.